Okay, salam guys. Ini cat yang saya beli kat TikTok ni saya dah tak nak bekas lah. Tak payah bancuh letak je, terus mana-mana part yang berkarat tu, besi ke kayu ke belasah je lah. Kita cat macam tu je. Ini saya cat ni, saya ingat tak sampai 5 minit dah nak siap dah, sekejap je. Sebab cat ni dia mudah, dia tak payah guna thinner sebagainya. Dan harga yang saya beli 1 liter tu pun saya ingat murah je, dalam beberapa belas ringgit je. Nanti saya sharekan link atau pack kuning siapa boleh lah cuba nak guna ni. Saya pun cat juga di bahagian touch up dekat kereta saya, terutamanya bahagian bumper sebagainya pun boleh juga, dia macam serasi Okay, ni yang part yang saya touch up kereta saya macam tak nampak ni ada sikit je lah geser-geser ni. Saya cat pakai tu juga okey je. Dan yang paling best ni kereta saya saya buat kereta ala mini kan. So fender ni saya cat pakai benda tu juga. Kat bawah ni semua saya cat pakai tu lah. Cat tadi tu best kan. Nampak cat simple. Okay, apa yang best cat ni dia water base. Dia boleh basuh macam tu je. So dia tak kacau. Dia punya berus lukisan tangan kita sekalipun kita boleh basuh macam tu je kan, basuh situ je, tak ada masalah sebab dia water base. So kita basuh situ je, tak ada masalah maksudnya bekas lebihan cat ni kita basuh air, kita buang lah. Nanti berus lukisan ni pun dia tak rosak, dia tak keras, kita rendam air je, tak ada masalah. Ini yang saya dah gunakan sebelum ni lah. So tengok mana keras. Okey, elok je. Okey. So inilah produk dia kan. Metal Rust Wood. So semua boleh guna, water base, fast drying. So ni 1 liter lah saya beli. Warna hitam lah, dia ada warna lain juga. Nanti saya share dan bagi back kuning. Terima kasih.